Hotlink International Techno-Connect Carnival 2025 menjadi platform terbaik dalam usaha menarik minat generasi muda terhadap STEM melalui pendekatan yang lebih meronokkan, memudayakan minda dengan menghasilkan inovasi yang lebih bermanfaat dan berimpak tinggi. Hotlink International Techno-Connect Carnival 2025 adalah inisiatif UMK dengan kerjasama rakan strategik Maxi Sector Hotlink adalah seiring dengan aspirasi Pelan Strategik UMK dan Dasar Pendidikan Tinggi Negara dalam memperkasa graduan celik digital berkemahiran tinggi serta bersedia menghadapi perubahan lanskap pekerjaan yang pantas dan dinamik. Pusat Antarabangsa I.O. Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan mengambil pendekatan dengan melantik seramai 10 orang penyelaras pengantarbangsaan sebagai strategi untuk pengambilan pelajar baharu bagi memperkukuh usaha untuk meningkatkan pengambilan pelajar antarabangsa di UMK. Majlis penyampaian watikah pelantikan itu telah disempurnakan oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Huzili bin Hussein di Bilik Mesyuarat Lembaga Senat UMK Kampus Kota Pengkalan Cepa, Kelantan. Kumpulan Dikir Barat Warisan Indra Sukma Universiti Malaysia Kelantan UMK sapu bersih pentas pertandingan Dikir Barat Festival Warisan Dikir Barat Feswa 2025. Selain muncul selaku juara bertahan 2 tahun berturut-turut, kumpulan Dikir Barat Warisan Indra Sukma yang mempamerkan persembahan bertenaga memukau para juri turut merangkul anugerah Tok Johor terbaik dan anugerah Tukang Karut terbaik. Dengan kemenangan itu, UMK membawa pulang hadiah berupa wang tunai RM2,000, gold bar, piala pusingan dan sijil. Program Bakti Madani Anjuran Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Majlis Kesukarelawanan Universiti Malaysia Maskum dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar KPT yang berlangsung selama 4 hari 3 malam bermula 12 Jun hingga 15 Jun 2025 di Kampung Melayu Kuala Betis, Gua Musang, Labuhan Tirai dengan majlis penutup yang penuh bermakna dan beremosi. Program yang melibatkan 48 orang pelajar ini bertujuan memperkukuhkan hubungan antara mahasiswa dan komuniti di luar bandar di samping menerapkan nilai keprihatinan, tanggungjawab sosial serta semangat kesukarelawanan dalam kalangan warga universiti. Jualan produk Biokenaf keluaran syarikat Aura Biocare Sdn Bhd telah mencatat peningkatan ketara sebanyak 42.59% dengan jumlah keseluruhan mencapai 7.7 juta berbanding 5.4 juta pada April 2025. Produk Biokenaf yang berasaskan daun kenaf merupakan formula penyelidikan oleh kumpulan penyelidik UMK yang diketuai Teknologis Dr. Mariana Muhammad Nur. Peningkatan hasil jualan dalam tempoh 10 bulan di pasaran itu sejajar dengan sambutan positif yang diterima oleh produk Biokenaf di pasaran.